Ramai lagi tak tahu kekerapan nafkah batin, satu. Yang kedua, apakah nafkah zahir. Berapa kerap suami kena bagi pada isteri nafkah batin. Ramai juga tak tahu. Nafkah batin ni kata dalam kitab sebut, ada ulama khilaf lah. Saya ambil pendapat dua yang masyhur. Pertama, Imam Ghazali sebut 4 hari sekali. Yang salah sebut pula 4 kali sehari. Kan? Sebab apa? Sebab suami boleh kahwin 4. Jadi 4 kali dalam 4 hari tu kena ada pada satu isteri tadi kan. Kalau dia bawa satu lagi pendapat, sebut 1 kali suci sekali. Mana yang paling lambat bila suci tu mesti ada sekali. Ada 2 pendapat tadi lah. Tapi ada lagi pendapat lain. Tapi ini yang masyhur. Sama ada paling minimum 4 hari sekali ataupun sekali suci sekali. Itu yang nafkah zahir yang 20 tu apa yang top? Mana yang banyak benda-benda sesuatu yang penghilang bau. Penghilang bau wajib tu. Nafkah wajib Wajib. Jadi itu yang kebersihan diri. Kebersihan diri. Kebersihan wajib. Kecantikan sunat. Tapi hilang bau wajib. Tapi ramai mana isteri-isteri yang tahu nak sebutlah bau longkang. Dia kena beli sendiri. Suami tak bertanggungjawab. Kadang-kadang bukan tak bertanggungjawab, dia tak tahu yang tu, dia tak tahu tu kena wajib. sediakan. Ini yang menyebabkan dia kadang kau belilah kan. Betul. Sedangkan kita nak yang terbaik.